Soalan seterusnya. Lepas jawab semua soalan dalam kubur, apa yang akan terjadi? Mu masuk dalam kubur, mu wasak aku. Aku budak masuk lagi. Faham lagi. Tapi biarlah dia nak tanya. Okey? Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, di dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan Sunan Kubra Imam Al-Baihaqi, roh orang beriman ni bila mati diambil oleh malaikat, dinaikkan 7 lapis langit. Kemudian ditunjukkan syurga dan neraka. Kemudian diturunkan balik, pendek cerita, diletakkan sejauh mata memandang dengan liang lahatnya. Apabila dibawa datang jasad ke lubang kubur, maka malaikat kembalikan roh kepada jasad. Okey, untuk menjawab soalan-soalan mungkar wa nakir. Hadis dhaif, tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal. Tidak kuat hadis ni. Dipitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam. Okey, tapi kita boleh itu targhib wa tarhib, gemar dan menakutkan pada akhirat. Okey? Lepas pada itu dalam Sahih Bukhari, yang menjawab soalan dengan baik diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dan yang tak dapat menjawab itu orang kafir dan munafik laknatullah, disempitkan kubur hingga bersisih tulang rusuk. Faham? Dan begitu dalam keadaan raudhatun min riyadil jannah, duduk dalam kebun syurga. Tapi alam barzakh, bukan syurga, raudhatul jannah, syurga akhirat. Orang kafir dibakar di dalam lubang-lubang neraka. Hufratum min hufarinna, satu lubang dari lubang neraka. Maksudnya dalam neraka, dalam kubur orang kafir ada api seperti dalam neraka. Faham? Dah patu benda beza kita ni yang duduk dalam keadaan apa benda ni dalam kebun syurga, dalam alam barzakh dengan para nabi dan orang yang mati syahid. Mereka menjalani nikmat kehidupan barzakh yang sangat istimewa. Mana bebas ke sana ke sini, tak bergerak roh para nabi di alam barzakh seperti orang yang tidak mati. Faham? Kemudian datang lagi hadis, roh orang beriman diletakkan di dalam syurga. Okey, letakkan dalam kubah yang berwarna hijau, satu hadis. Hadis yang kedua dalam tembolok burung yang berwarna hijau, bukan biru. Okey, itu yang bila kita ziarah kubur, dikembalikan roh, lalu dia menjawab salam. Nabi kata, ma min abdin marra bi qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya wa sallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala. Tidak ada seorang Islam ziarah kubur saudaranya yang dia kenal mayat itu ketika hidup dan dia memberi salam, lalu mayat itu pun kenal orang yang datang ziarah itu siapa. Kerana dalam hadis yang lain Allah kembalikan roh. Faham? Itu keadaan. Sempurnanya pengetahuan, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kita qadar datang dalam hadis. Soalan seterusnya sikit lagi.